Tak, mama ada tahu duit. Tak tengok dia ambil. Ibu dia CCTV flash up tau. CCTV sini dia panjang. Alam dia cabut juga. Alam dia tahu ke? Mungkin dia dah terbiasa tahu dia mesti bawa pampu. Mesti dia ni sebabnya apa? Dia pun tak. Rasanya orang luar tak akan expect dia. Orang datang sini, dia akan tahu mesti ada komputer. Dan dia tak akan rasa ada duit dekat sini. Ada ni tak? Ada Nadi Sri Skudai yang mana sebagai satu pusat komuniti yang menempatkan untuknya orang awam untuknya buat aktiviti dekat sini, dipecah masuk. Dan yang pelik sekali, duit saja hilang kan. Kehilangan wang tunai RM350. Dalam lebih kurang RM300. Dan tapi alhamdulillah laptop yang ada dekat sini tak hilang. Nadi Sri Skudai ini sebelum ni telah dirasmikan oleh yang berhormat Menteri sendiri, dan kita agak kecewa lah dengan kejadian yang berlaku ni. Jadi sedikit sebanyak akhirnya membantutkan usaha dan tergendala lah usaha-usaha yang nak dilaksanakan untuknya orang-orang tempatan untuk datang ke sini menggunakan komputer dan kemudahan yang ada di Nadi ini.